Assalamualaikum korang, jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak masak sayur lemak putih isi ikan rebus. Okey, antara sayur yang saya nak masak ada kubis, ada juga sawi dipotong. Selain tu ada carrot juga dipotong menyerun dan dipotong dua. Ada juga putik jagung dipotong menyerong. Selain tu juga ada sayur petola. Sayur petola ni boleh potong secara bulat-bulat ataupun menyerong. Cili merah besar juga dipotong menyerong. Dan ada ikan yang direbus, boleh ambil isi dia. Lepas tu ada bawang putih, bawang merah. Kisar bersama dengan isi ikan tadi. Kisar sehingga hancur. Bila dah siap, bolehlah masukkan ke dalam periuk. Masukkan juga santan dan air secukupnya. Boleh terus masukkan perasa, garam, gula, air dan bawang secukupnya. Masukkan juga serbuk lada hitam. Boleh buka api dan kacau sehingga kuah ni sebati. Awal-awal tu bolehlah masukkan putik jagung dan carrot dulu. Kacau sehingga dia lembut. Sebab putik jagung dan carrot ni dia lambat lembut sebab dia keras kan. Lepas tu barulah masukkan petola. Kacau dulu sehingga petola ni masak, layu dan lembut. Kemudian barulah masukkan kubis dan sawi dan juga cili merah besar. Teruskan kacau sehingga sayur ni betul-betul masak. Boleh tengok kuah dia, kalau terlampau pekat boleh tambahkan air panas. Kalau kurang perasa boleh tambahkan perasa. Lagi satu, kalau sayur berlemak guna santan macam ni memang kena selalu kacau sebab takut nanti santan dia berketul. Sayur lemak campur dengan isi ikan ni memang sedap. Kalau makan pula dengan nasi putih yang panas-panas, ada ikan goreng atau ayam goreng pun dah sedap. Nampaknya sayur lemak saya pun dah masak, siap untuk dihidang. Okeylah korang, itu sahaja perkongsian daripada saya untuk kali ni. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.